Biasa punya kereta. Seorang je. Cantik tak korang yang ni? Konten dah premier. Dah post semalam lah. Konten semalam. So siapa belum tengok konten semalam, korang boleh pergi tengok konten semalam. Asal dekat tempat servis kereta. Asal servis kereta Asla. Baru 10,000 km. Asal tak banyak jalan jauh lah korang. Berapa ribu? 10,000 km. Servisnya 10,000 km. Baru lagi lah. Sebab saya tak banyak jalan jauh. Asal mostly jalan dekat-dekat. Area-area cyber. Lepas tu kalau pergi KL pun kadang-kadang. Paling banyak pergi office, IOI, di pause, rumah. Tu je lah. So dalam masa asal ambil kereta bulan 11, sekarang bulan 4. Baru 10,000 kilometer. Hulu Langit jauh. Betul ke kan? Hulu Langit jauh. Rumah Noor, ya. Asal rasa kalau tak pergi Hulu Langit, mungkin lagi 2 bulan baru capai 10,000 km kot. Ya, pergi Hulu Langit jauh kak. So, itu je lah. Yang paling jauh Hulu Langit. Asal pergi. Konten Asnura belum. Untuk you. Konten Asnura untuk Asla punya. Asla nak shoot esok. Hari ni kejap lagi akan shoot konten Noor. So lepas Asla servis kereta ni, Asla pergi ke Hulu Langit lah. Ngantuk ni. Serius aku nak tidur sepanjang hari. Berjangkit Noor. Ya. Oh, terima kasih Palestine. Dapat pause korang. Thank you so much. Semoga murah rezeki. Servis kat Nilai betul. Bila dia partnership? Dalam minggu depan insyaAllah, lepas budak-budak botak 3 orang tu balik. Tapi tak tahu lagi date bila. Tapi akan ada repartner lepas geng-geng umrah balik. Diorang balik minggu depan. So minggu depan lah akan repartner bila diorang dah balik. 3 budak botak. Ya, kan tu kereta saya dah siap kot. Tak. Ooh, that's so handsome. My car. Tukar sport rim ke? Ya, daripada hari tu lagi. Dah siap lah. Dah boleh ni. Dah boleh dah. Tadi Syafiq ada bagi tahu dia cuci. Itulah dia suruh diorang hantar juga untuk cuci luar. Kira dia cuci terus lah semua? Cuci luar betul. Dalam je kita tak usik apa-apalah. Okay. So untuk hari ni dah settle servis 10,000. Kita dah tukar enjin oil Petronas Centium, oil filter gasket, deposit cleaner. Ya inilah macam saya cakap tadi. Kena isi minyak pun baru tu. So kalau dah settle, yang lain pun kita dah check jugalah untuk bateri kereta. So far buat dia full, good bateri lah. Dia punya ranking pun masih tinggi 61 lah.
So untuk bagian engine compartment, undercarriage compartment overall okey, interior compartment pun overall okey, tak ada masalah. Ada ni untuk bagian tayar pressure, anda sendiri korang check tau. Kalau ada kurang kita tolong tambahkan. Cumanya element balancing kita tak buat lah sebab element balancing tak ada in-house. Element balancing kena buat kerja tayar untuk buat element balancing setiap 10,000. Setiap 10,000 kena buat lah untuk jaga tayar, sebab kalau customer long distance selalunya memang dia kuat makan dalam atau kuat makan luar. Okay. So brake pad condition pula, yang ini depan ni 9mm 90%, belakang 70%, masih terbaik. Okay. Overall lain semua kita tak sign. Yang tak sign je sini di sini. Okay. The next service 20,000 tau. 20,000 lagi atau 6 bulan. Bulan 10 lah. Share program first Okay. Ini mestinya dengan ini juga. Deposit cleaning nanti itulah. Sebab sistem customer takut nak tuang. Tapi kena isi minyak full je, lepas tu baru tuang. So, dia memang boleh dengan minyak lah. Betul. Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih. Selamat Raya tau. Selamat Raya. Terima kasih, bye. Dah settle. So, kita nak bergerak dah. Okay. Lepas isi minyak tu masuk tu. Korang ni Abang Syafiq. Asal buat live tadi? Tengok buat live ke? Ya. Abang Syafiq yang uruskan kereta asal dulu. So kalau korang nak dapat kereta Mazda, boleh dengan Abang Syafiq. Bye. Terima kasih bang. Sama. Tadi saya video keluar kereta boleh? Boleh? Boleh. Nanti tag Kaslah boleh? Okay. Bye. Bye. Jom buka. Okay. Abang Syafiq tu bagus guys. Daripada first saya ambil kereta ni sampailah sekarang dia masih uruskan kereta saya. Padahal servis-servis ni sebenarnya boleh lagi. Kalau servis kereta ni korang boleh terus appointment online. Lepas tu servis. Tapi Abang Syafiq tu dia uruskan semua. Termasuklah appointment servis kereta. Kat nilai ke ya. So kalau korang nak dapatkan kereta Mazda macam Aslah ataupun anything Mazda, boleh cari Abang Syafiq tu lah. Korang just type je Syafiq Mazda dekat TikTok. Nanti mesti keluar video yang Aslah punya kereta. Berapa total service free? Servis ni dia free untuk berapa lama entah, aku tak tahulah. Tapi untuk 10,000 km ni pun still masih lagi free. Alamak, asal tak hidup. Okay, hidup. Still free. Abang Syafiq nak record kereta saya. Ui, ramai pula orang record. Kenapa ada 3 kamera ni? Malu jadinya. Okay, horn sikit lah. Tanda gerak lu, Papa Roger. Jangan tersagat sudah. Malu aku. Terus slow supaya tak tersagat. Okay. Nak cari air sedap-sedap sebelum gerak ke rumah Noah. Ni asal terus pergi rumah Noah ni daripada Nilai. So nak ke rumah Noah kat sini tulis 57 minit. Konten apa? Asal post konten. Asal kau dah post konten tau. Semalam Asal post konten. Cas. Tak apalah guys, end live dululah macam ni. Kita jumpa lagi di next live. InsyaAllah saya akan buat. Kalau Asla end live, kalau korang rajin and nak tengok konten Asla, korang boleh tekan Asla punya YT channel. Bagi kat konten Asla baru post konten semalam. Asla baru je post semalam konten Korea. Thank you.
So korang boleh tengok konten tu, bantu dah capai 50k view. Sambil-sambil tu Asal nak cari air. Asal tak makan lagi sebenarnya. Asal pergi makan nak cari air. Lepas tu Asal pergi rumah Noah. Sebab Noah kata dalam pukul 6 macam tu nak shoot konten dia. Lepas tu esok baru shoot konten Asla. Okay guys, bye korang. Kita jumpa lagi di next live. Jangan lupa konten. Jangan lupa singgah YT Asla untuk tengok konten Asla post malam tau. Marathon supaya dapat 100k view sebelum Asla post next content dengan Noah pula. Ataupun sebenarnya Asla ada lagi satu konten Korea sebenarnya. Nantilah Asla apa-apa Asla update kat story. Bye guys.